Bahkan kes Zara Khairina Masaya, okay, kes Zara Khairina sekarang tu makin senyap dengan banyaknya pengalihan isu. So guys, dek rasa penting kah untuk dek melayan drama-drama dek melayan drama-drama artis curang, artis meletak talak 3, letak talak 10, meletak talak 20. Okay, kita teralihkan dengan benda yang tak penting sebenarnya. Malahan ada benda yang lebih penting ke, iaitu apa? Kes Zaranya. Sampai ke hari tu senyap. Senyap dan there's nothing changes, there's nothing happen. Pihak yang berkuasa macamnya tadi, okay, kita faham dengan fakta sebenar cerita dan kronologi ceritanya tadi, kita faham, kita tahu aliran cerita ya. But there's nothing happen. Bahkan pihak berkuasa sekalipun sidak ya, do nothing. Do nothing. Sampai rakyat macam gila babi di bah ya, menjerit-jerit untuk mempertanyakan keadilannya, sampai ngagak demo baru bergerak. Okay, that's the first thing. Benda yang dah berlambat dah. Setahu aku, apabila seseorang yang dijadikan suspek lah, you know what I mean, okay? Yang jahat dijadikan suspek, siapapun yang menjadi boleh yang saksi pun dijadikan suspek, whoever, untuk membantu kertas siasatan. Okay, cerita yang dimana kes Zara Khairina tadi, sebulan yang lalu baru dia siasat. Sebulan yang lalu baru disiasat kes Zara Khairina. What happened to pengetua? What happened kepada suspek pembuli? What happened dengan sampai, leceh lah aku kat cerita benda tu. Sebab kanak-kanaknya di bawah umur lah, form 1, form 2. Muka daripada suspek tadi disamarkan. We never know. Boleh jadi kambing hitam dicari sidak ya. Okay, boleh jadi kambing hitam, cari je siapa-siapa yang sudi bagi je duit. Kau jadi kambing hitam, kau jadikan sebagai seseorang yang disabitkan kesalahan atas kes pembulian Zara Khairina. Kambing hitam. And then tutup muka ya. Duit bah. It's all about money. It's all about money. It's tentang duit. So at the end of this conclusion, okay, walau terlepas sekalipun lah hukuman di dunia tu, sebab terlalu licin orang yang macam tu, licin, teramat-amat licin. Setidaknya pandai bermain dengan undang-undang, kelemahan, memanfaatkan kesilapan, kelemahan dan daya duit 100,000, 200,000 disuap. Okay, ya, bukan fakta, cuma tu mungkin lah, mungkin. Dan apa? Hanya tegal duit, sanggup mencoreng nama sendiri. Mungkinlah suspek dia tu dah selamat. Tapi kena ingat, okay, alam itu adil. Lebih adil daripada manusia itu sendiri. Okay, whoever you are, kau menonton video tu, kau sebagai suspek ya, kau sebagai pelaku utama dalam kes pembulian Zara Khairina Masaya, kau kena ingat, alam itu adil. Alam itu adil, lebih adil daripada hukuman yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan esok, mungkin bukan hari yang masa terdekat tu. Tetapi benda yang kemungkinan besar akan terjadi di zuriat kau sendiri. Bahkan cucu cicit kau pun. Benda yang mesti berbalas. Hukum tabur tuai yang ada. Okay, siapapun backingan, okay, kita balik lagi, siapapun backingan antara kes Zara Khairina yang tadi, we never know. Okay, sebab licin, sidak tu licin.
nak boleh ditangkap, bahkan lepas daripada hukuman dalam negara kita, negara tercinta kita. Apapun yang terjadi, jadikan pelajaran. Itu adalah session yang dimana aku rasa itu memang penting. Aku I don't want to macam menyalahgunakan platform tu untuk aku cerita benda yang nak penting. Okay. Kadang ada session yang memang aku unscripted, memang unscripted. Cuma tu adalah benda yang penting. Zara. Okay. Justice Zara for Karina. Semoga Allahyarham ditempatkan yang tenang. Al-Fatihah.